Okay guys, good morning. Sekarang jam 5.35. Sekarang 5.35 pagi. 5.35 pagi. Sekarang kita dekat airport. Okey, sekarang kita dekat airport. Kita akan bertolak ke KL, Kuala Lumpur pagi ini. Flight kita jam 7 pagi. Dan should be tak ada delay, everything okay. So sekarang kita nak breakfast dulu. So flight kita aku rasa dah sampai kot. Okay, so airport agak lengang. So kita akan breakfast dulu. Stay tune. Okay geng, so sekarang kita masih tunggu flight kita. Belum sampai lagi, kita makan laksa dulu geng. Ini je yang ada, benda lain belum buka lagi. Stay on the way. Sekarang pukul 5.30 pagi. Sekarang pukul 5.30 pagi. Flight kita jam 7. Jam 7. Tu kita makan ni dulu, shumai. Kat belakang tu shumai. Kalau kita makan dulu laksa geng. Dan kita ada Milo panas. Wow. Orang baru dah sampai geng. So kita makan dulu. Flight kita jam 7 pagi pergi KL. Stay tune. Wow. Masih ramai lagi orang, masih on the way guys. So kita masih makan lagi. Sebab sekarang masih ada ramai orang yang baru masuk ke dalam terminal. Sementara tunggu flight kita makan dulu. Ni laksa ni dia tak tahu macam mana. Boleh tak geng? Boleh. Geng, saya balik dari kerja, belum tidur lagi. Balik kerja tadi petang bersama dengan Abu Bilun diorang main bola, sambung kerja. Dan sampai sekarang belum tidur lagi. Tengok mata saya pun merah je. So sekarang kita nak bertolak ke KL. Hari ini kita bertolak. Hari ini Ahad, Isnin, Selasa, Rabu kita balik. 4 hari 3 malam. Wow. Anjing saya dengan ada buding kan. Kucing. Lara tinggal di boarding. Mention lagi. Kasihan dia seorang-seorang. Lara, next time kita akan camping dengan Lara. Siapa yang kenal Lara? Haji. Siapa mau jadi menantu saya? Lara. Saya pengikulan. Okay. Sebelum kita pergi, stay tune. Nak pergi sana. Jauh, gate kita gate 9. Stay tune. Okay geng, sebentar lagi kita akan bertolak pergi ke tempat boarding. Gate 9 geng. Gate 9 jauh, kita mau jalan geng. So sampai di KL nanti kita mungkin dalam jam 7.08 dan pukul 9 lebih. Sampai KL 10.11 check in. Dan mungkin kita nak pergi makan breakfast di tempat yang paling best. Dan kita nak pergi makan samosa
dekat Jalan Bukit Bintang. Kat sana satu samosa, ada satu kedai India yang betul-betul samosa dia macam dekat Mumbai geng, macam dekat Mumbai. Sedap samosa dia. And then kita akan pergi makan nasi kahwin hari-hari. Kalau buka lah, kita tengok hari Ahad kan. Kalau buka nasi kahwin hari-hari, korang tahu di sana memang favourite. Daripada pagi sampai petang pack tempat dia. Harap-harap buka lah hari Ahad. Okay. So sebelum kita pergi, stay tune. Kita akan baru habis dia makan laksa. Tak boleh nak makan banyak geng. Kita minum panas je. Alright. Thank you for watching Arkadia Vlog. Kita akan jumpa di KL nanti. Peace yo. Okay guys, kita dah ada panggilan Gate 9 geng. Masih jauh lagi geng. Gate 9. So let's go. Gate 9 sekarang Gate 5. Masih jauh lagi perjalanan. Let's go. Okay guys, kita sudah baru sampai di KL. Mengantuk geng. So kita sekarang on the way to keluar lah. We going out. Peace out. Right. Stay tuned. Okay, kita nak pergi breakfast dulu. Dah breakfast lagi. Okay, aku nak keluar sekarang geng, cari Grab. Nak pergi ke KL. Ngantuk geng. Guys, kita nak breakfast dulu sekarang sebelum bertolak ke KL. Dekat Hometown Hainam. Macam kita pilih makanan dulu. Okay geng, so sekarang sudah sampai breakfast kita. Kita ambil Hainam Coffee Ice. Hainam Coffee Ice. Boleh tahan pahit dia. Ni tengok. Apa ni tadi ya? Ini dia. Apa nama makanan ni? Menunya Hainan Mi. Hainan Mi. Ini masakan Hainam lah. Hainam. Oh, sedap geng. Dia ada udang. Ada udang. Dia ada ni. Fish cake. Ni sayur macam biasa. Dan ada ayam. First kita nak rasa dia punya kuah geng. Ada tak macam rasa mi fuchao? Wow. Rasanya macam aku makan nasi ayam Hainam. Itu lah. Wow. Sedap ni. Yang macam. Okay, kita try. Terima untuk anda semua. Kenapa dia panggil Hainam? Dia punya sos tu geng. Sos dia tu, sos Hainam tu yang buat dia rasa. Tak tahu macam mana dia buat sos Hainam tu. Tak rasa macam sos mi pucau lain. Tapi dia macam ada rasa udang. By the way, kita teruskan makan. Sikit. Mi Hainam. Baiklah. Kita makan dulu. Sampai sini saja video kita. Tunggu sampai KL. Banyak lagi tempat makanan-makanan yang kita akan pergi. So, kita teruskan makan dekat airport KLIA.
See you guys next video. Jangan lupa subscribe, like, comment, share. Akadai Vlog. Minum Hainan Cafe.